ibu apa yang tanya saya nak simpan emas untuk anak-anak, patut buka satu akaun dan campur ataupun asingkan ikut anak-anak? Jawapan paling terbaik dan paling selamat adalah asingkan akaun, satu anak, satu akaun emas. Kenapa kena asingkan? Ada 3 sebab penting yang ramai tak tahu. Yang pertama, umur 18 tahun nanti, anak boleh urus sendiri akaun emas. Kalau kita dah asingkan dari awal, senang nak pantau setiap anak. Nak guna untuk dana pendidikan pun lebih jelas. Tak tersilap guna simpanan anak yang lain. Yang kedua, simpanan anak tak bercampur dengan simpanan ibu bapa. Simpanan emas dalam akaun Masgate Public Gold atas nama anak adalah hak milik mereka 100%. Kita cuma penjaga akaun sehingga mereka dewasa. Jadi simpanan anak-anak ni lebih terjaga dan tak mudah terguna tanpa sengaja. Yang ketiga, tak perlu melalui proses faraid jika berlaku kematian. Kalau ibu bapa meninggal dunia sebelum sempat buat wasiat, semua harta ibu bapa akan melalui proses faraid. Tapi simpanan emas dalam akaun emas atas nama anak terus menjadi hak mereka. Tak perlu tuntutan, tak perlu proses panjang. Ia terus kekal milik mereka tanpa sebarang isu. Jadi untuk tumpuan, kalau nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, asingkan akaun dari sekarang. Lebih jelas, lebih teratur dan lebih selamat untuk masa depan mereka. Pendaftaran akaun percuma sahaja. Jadi jika tumpuan ada 5 orang anak, buka 5 akaun. Perlukan bimbingan untuk buka akaun Masgate untuk anak-anak? Boleh tekan link di bio saya bantu tumpuan sebaiknya, InsyaAllah. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!